inilah dia. Kembasa iras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Uncle Atong. Ini doa Buddha. Banyak nakal. Buat ini jantung mau jatuh. Uncle, kita orang nak jual ni. Cuba Uncle kira. Banyak tak? Berapa Uncle? $50. Alah, murahnya. Tak cukup nak beli Yoyo Metrobot X. Bagilah lebih sikit, Uncle. Kita orang perlukan RM1 je lagi. Yeay, dapat RM1. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Jom pergi beli Yoyo. Jom. Apalah bawa basikal laju-laju. Wah, bagus-bagus. Kasih bawa banyak lagi ya. Angkat ini wang. Cukup Terima kasih Uncle. Banyak ni duit. Aku balik dulu. Apa ni? Mail, apa yang kau jual tadi? Suka betul Uncle Atong. Aku jual stamp. Jual stamp? Uncle bagi RM5 untuk satu stamp. Satu stamp RM5? Mana pula akak simpan? Itulah, selalu ada je atas meja ni. Jumpa! Banyaknya. Untunglah kita. Nak buat apa dengan stamp tu? Akak. Kita orang nak stamp ni, boleh? Banyak tu. Nak buat apa? Nak jual pada Uncle Atong. Satu stamp dapat RM5. Tu baru satu. Bayangkan kalau jual banyak ni. Kenapa akak ketawa? Tak percaya je. Percaya. Pergilah jual. Terima kasih akak. Kopi kita kaya.
Ayah, lu luar orang lagi. Apa mau? Kita orang nak jual stem. Ada banyak ni. Lu mana dapat ini stem? Akak kita bagi. Wah, lu angkat balik. Aduh. Ipin. Uncle, tak nak beli ke? Uncle beli stem lama. Stem baru tak ada harga. Monyok je. Stem tak laku ke? Nah, ambil balik. Tak ada harga. Siapa cakap tak ada harga? Tengok. 30 sen. 50 sen. 80 sen. RM1 pun ada. Wah, banyaknya stem. Betul-betul. Semua ni akak punya. Nah, tengoklah. Wah, ini stem bunga je. Betul. Tapi jenis lain-lain. Ni bunga anggrek, bunga kertas, bunga tai ayam, bunga... Mesti bunga terbau busuk. Dan ni bunga mawar. Cantik kan? Bukan bunga ros ke? Samalah tu. Yang paling akak sayang, yang ni. Mawar putih. Mahal ni akak beli. Stem ni semua boleh jual ke? Boleh. Uncle Atong pengumpul stem. Mesti nak beli. Ya ke? Ros. Ya, Opa. Ros datang ni. Akak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Ya, ya, yay! Ya, ya, yay! Ya, ya, yay! Ya, ya, Oi, dah nak senja. Jangan keluar. Esok je lah, Ipin. Apa mau? Nak jual ni. Haiya. Tunggu kejap. Apa ini? Nah. Wah, mana? Pergi balik. Pergi naik jauh-jauh. Mana ni Upin? Mana stem tu? Entah. Kenapa tu? Akak, habis meja kita orang sepa. Apa dah jadi? Upin, Ipin, stem mawar putih akak dah hilang. Semalam ada kat sini. Tolonglah cari. Habislah kita, Upin. Semalam kau berdua ada di sini. Korang ambil ya? Ambil. Ish,
Kan akak bagi ambil? Kau ambil yang mana? Stem mawar putih. Akak kata ambil yang atas meja aja. Betul. Jadi, kita orang ambil stem mawar putih yang memang atas meja. Hah? Ros! Ya, Opa. Ros datang ni. Kak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Jadi, mana stem tu? Bagi balik. Dah hilang. Akak, jangan marah. Nanti tu orang jangan hilang. Korang tahu tak? Stem tu keluaran khas. Dah tak jual lagi. Sekarang pergi cari sampai dapat. Kenapa ni Ros bising-bising? Stem mawar putih Ros hilang. Stem mawar? Sedap. Cari apa tu? Mak Ai, kita orang cari stem yang hilang. Oh, Kau pula nak ke mana? jumpa Uncle Latong. Nak tunjuk stem ni. Alah, ini stem bunga raya, bukan mawar. Tapi Mail, bagi kita orang stem ni. Boleh? Bayar RM5. Kita orang ada RM1.50. Hai. Hah? Bolehlah Mak Ai, untuk Kak Ros. Yelah. Ipin, seluar semalam. Stem dalam seluar tu.
Aduh pun. Tapi aku perasan kau simpan stem tu dalam kotak seluar ni. Upin? Ipin? Masuk kejap. Jari ni ke? Aku ada jumpa. Nasib baik Opah jumpa sebelum cuci seluar kau. Kalau tak, dah habis hancur stem ni. Ih. Kau. Nah. Stem bunga. Mana dapat? Kita orang belilah. Habis duit. Tak dapat nak beli Yoyo Metrobot X. Kenapa beli? Sebab nak ganti stem akak lah. Betul. Tak apa. Semua stem bunga Kak suka. Terima kasih. Sama-sama. Mari, akak belikan Yoyo Metrobot X yang korang nak sangat tu. Yeay!